kalau saya melabur dalam ASB, perumpamanya macam saya ambil basikal dari Kuala Lumpur pergi ke Krabi. Ya, memang untuk pergi ke Krabi ianya selamat. Lepas tu I boleh dapat pulangan, memang sangat stabil, memang best. Tetapi kalau nak dari Kuala Lumpur nak pergi ke Krabi mungkin 1 atau 2 minggu lah basically. Perumpamaan untuk emas, maybe I bawa kereta. Okay, so I bawa kereta dari Kuala Lumpur ke Krabi, right? So emas, pulangan emas lebih bagus. Dan kalau saya bawa kereta dari Kuala Lumpur ke Krabi, lebih cepat kalau I berbanding dengan ambil basikal. Stocks for me is a bit like ambil kapal terbang, pesawat Boeing. So dia memang